di sini. Tengok Ipan. Sejak basikal aku ni curi kan. Aku wheelie 12 jam. Tak henti-henti. Main brake lagi. Sudahlah Baba. Yang kena terima yang basikal yang kena curi. Mesti ada sebab. Takkan ada orang nak curi. Macam mana aku nak terima? Aku sayang basikal aku ni kan. Lebih aku sayang nyawa aku ni. Tapi nak lawan dengan basikal pacak aku ni, aku sayang dia lagi kan. Sebab tu lah basikal hang hilang. Sebab hang tak bersyukur ada je basikal. Apa kena-mena bersyukur dengan basikal? Baik aku fikir macam mana nak pergi basikal ni cantik. Betul aku nak set dengan basikal ajak. Okay, nak set dengan basikal ajak. So dia plus 1000 kan set dengan basikal aku. Okay. Pandai-pandai hang fikir aku serabut dengan hang ni. Sekarang ni macam ni. Aku boleh tolong. Aku boleh tolong lah setakat yang aku mampu je. Tolonglah. Tolong tengok aku pun boleh. Bukan. Kat taman aku ni ada orang nak jual basikal ajak. Apa kata jom kita pergi tengok. Betul ke? Betul lah. Disebabkan aku dah tak nak modal dah. Aku percaya kan. Dah ni nak bawa aku pergi jumpa dengan dia. Kita pergi tengok basikal dia. Jom. Main naik dengan aku. Jom naik ke? Kita naik. Aku di sini selalu mengingatmu, betapa hatiku merindukan kamu. Jangan kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu. Betul ke rumah ni? Betul ya. Ni rumah ni, tempat ni jual basikal ajak. Betul. Betul. Hang cuba pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo bagi. Assalamualaikum. Tu dia dah. Betul ke? Kat sini ada jual basikal ajak? Kami ada jual basikal ajak. Harga 500. Nak beli tak? Malah tengok dulu. 500? Tengok basikal ajak dulu dah 500. Basikal ajak ni 500. Nak pertama tengok. Tengok tu. Tengok dulu basikal ni. Aku dah pergi belakang Sat. Basikal ni tu 500. Kita tengok kan basikal ni. Betul ni basikal ni kita buka. Basikal RM500 dia nak jual. Buka ni 3 2. No. Basikal kau bersih buruk. Bro, macam ni dia nak jual RM500. Macam bersih buruk lah. Jom.
Bila aku malam nak cari kawan. Cakap tak pernah balik. Dah, aku nak balik. Tak. Kat taman belakang ni ada seorang lagi yang jual basikal hijau. Kita tengok. Jom kita pergi tengok. Kat mana? Dekat belakang ni. Betul ni, belakang ni ada jual betul. Alah, sekali ni yang jaya kat kau. Betul belakang ni. Lah ni, sekarang. Penat ni. Jom, naik aku. Bawa aku pergi jumpa dia. Betul ke ni umur dia? Betul lah. Kalau tak jaya, kita pergi tengok dulu. Dah, cuba hampir tengok basikal dia. Kalau cantik, hang beritahu aku terus. Tak apa, aku pergi tengok dulu. Assalamualaikum. Salam. Wah. Ada je basikal ajak tak? Ada. Dekat mana? Tu. Weh, bawah. Mai sini tengok basikal ajak dah. Mana? Tu. Sikit dah. Apa? Suka tapi harga patut lah. Aduh, cuba nego sikit. Potong harga sikit. Tak boleh. Harga mesti ke? RM patut. Aduh, Sat, kami nak bincang tak? Thousand years later. Ambil lah. Tolong boy.